dia saja. Tapi waffle Niki. So, dah suara waffle tu kuat. So aku macam merasa tak selesa. Sebab aku rasa kalau pasal Abang Mizan ni antara aku dengan dia je. Dan aku tak nak dia tahu. Aku nak sembunyikan diri aku. Mi kata waffle dengan Asih ni sama je, tapi different pun. Maksudnya? So dia ni sama naiknya. Mana tak kalau kita cerita dengan sama bini aku? Rasa kosong. Tak? Kenapa? Oh. Ini mak aku sendiri. Kamu lawak ke? Tak, aku hantar parcel. Oh, yang ambil air tu. Bilik hijau. Hijau ke apa? Hijau weh. Dalam mimpi aku macam ikan bilik. Tak ambil orang je. Tak ambil gigi. Ya? Ambil. Tak tahu saya nak bagi dalam mekat. Ya. Jadi kita nak pajak pokok je weh. Pokok pula. Kot. Kak. Tak. Malam tu lelaki tu panjat pokok tinggi gila weh. Pokok lembut. Mukbang. Bunyi gerak kerong pun tak dengar. Betul. Kita rasa setengah mukbang yang tak jenis tunjuk mulut je kalau makan tu. Mesti dia tak kopi dengan dia lah. Oh. Maksud tak kopi dengan diri dia apa? Sekali aku buka dulu dia tak siapa nak tengok. Apa? Stephanie Kim, Ila Kim. Apa? Orang kata jadi isu tu. Kata dia kena dera tu. Ada mukbang perempuan tu. Korea. Habis macam ya. Tahu muka lama. Ika Kim tu isu dia sebab dia acung betul-betul. Aku baru tahu yang Princess Amelia tu lesbian. Kita baru tahu hari tu tak? Dia confess kat kawan dia kan? Sofia. Tahu orang Kecam lah. kecam sebab reject dia. Padahal Sofia tu nampak kat dia tu straight. Tu lah di TikTok Sofia dia kata I got that chat because I reject a girl. Agak apa? Kena that treat. Apa tu? Bad treat. Bukan bad treat. That kita bunuh. Hah? Banyak je. Macam suruh dia mati lah. Tak layak hidup lah. Kenapa? Amelia. Tu weh, Amelia tak nampak macam tu pun. Dia dapat kereta baru. Lalu, dia tengok hang. Kamu tak expect lah. Sofia dah 20 lebih tu. Apa dia? Sofia. Tak. Confess. Kat kawan sendiri. Gila. Ni ada orang yang dia dapat. Tiba-tiba dia confess kat Ibadah. Kak? Kat Ibadah. Pukul lah. Bukanlah kata bahasa terima tapi dia pelik sebab Nevada pernah couple dengan abang dia. Tapi macam
better daripada sosial. Sebab dia tak rapat dengan Nevada serapat sosial Nevada sebab abang. Sekarang ni Abang Mirza tak pernah repeat baju je. Semua benda nak loncat. Tak tahulah dia repeat baju orang lain ke. Dia tak tengok orang lain. Tengok dia je. Ni tak ada ni memang baju dia. Style gila tu hari tu dia pakai jubah first time. Pasal adik hang lagi suap pakai jubah ke baju Melayu ke baju corporate? Anak-anak ni anak datang. Si. Bija bang. Jubah. Oh sebab hari tu. Kalau itulah kalau corporate style kat dia dapat lah. Dia lagi kurang. Dia tak naik. Tak naik. Aura dia tak naik. Jadi aura ke? Untuk hang aku kata. Sebab aku suka bulu kening dia. Apa yang berperhati muka seseorang? Kita tak pernah perhati muka kekek betul tak perhati tau tak? Kita tak pernah pasal muka mata dia panjang. Aku tengok secara detail tu. Dia nak muka, oh adik. Oh adik. Macam untuk menilai nak approve tu aku tengok satu-satu lah. Oh itu dia ni oh bulu kening dia style lah boleh. Sini kita boleh. Tarik yang tadi waktu formal ni dulu. Boleh bah? Rasa tarik. Tadi tu lalu aku tak kata tak. Memanglah tapi banyak lagi orang yang lalu. Sebab rambut je lain kan. Betul rambut je lain pada yang lain. Apa pasal dengan benda tu? Ada serabut Dah. pasal. Aku tak perasan hang dia belajar tu. Tengok dia hang tak senang tak. Tak ada. Macam orang lain mesti ada rambut pelik. Kenapa dia? Macam mana tu kita first time tu kita nampak macam apa rambut macam ni? Dia buat apa? First time kita nampak macam orang rambut begini. Saya nampak kat luar lah. Dia pula jarang lalu. Kan nampak tu jadi unik. 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 Perempuan ni. Perempuan ni. Semua ni. Tergatal. Tak kenal kita waktu tu. Tak perasan lagi. Halo. Bagi kita macam tu dia macam siapa takut ya. Weh. Daripada dia form 1 sampai dia form 2 sampai dia form 3. Dia akan menjadi form 4. Tapi tahun ni ke baru hang head up? Sebenarnya tak berani cakap. Oh, kita cakap kat Amy seorang ke? Kita cakap, kita kau jadi seorang form 3, dia bukan form 2. Dia malu lah sebab dia taklah sangat. Oh dia macam Abang Mirza aku malu sangat nak beritahu sebab dia orang terpapar. Kita macam tak nak beritahu orang macam tak apa. Dia bukan famous pun, nak cakap. Dia start famous sekarang, kenapa? Sebab dia lagu lock up kan? Sebab standard lah, form 3 form dia lock out tu form 3 standard lah macam itu. Tengok Kiki. Tak pernah dia famous. Start naik form 3 boleh start naik dia famous. Nak lah tu. Tapi yang memang maintain famous. Aku rasa orang yang maintain famous Saif lah. Mana? Ha? Main. Betul. Betul. Oh,
Ingat Hawa. Ha? Hawa. Hawa. Ha? Hawa dengan kawan iPhone. iPhone. Anak cikgu. Dia tak famous lah. Kita semua nak kawan dia. Enggak, aku yang putri. Putri apa sekarang famous? Ha. Masuk Dah keluar pun dah famous lah. Nak keluar pun masih famous lah. Tak tahu kalau Zaifah pernah dengan Wani. Yang latest. Sekarang? Dah break dah pun. Kasih dah beritahu. Tak lah. Tahu kat dia? Ya. Dia sebab comfort aku kata Abang Habib tak pernah pun couple dengan Kak Aisyah. Hantar kat mana weh? Di couple? Sebab Ulfa, Fatim dengan Ainul abang. Dia betul kejut lah, aku tak tahu. Sebab aku kenal dia pun baru tahu ni. Aku macam aku cakap aku okey je kalau dia couple. Aku okey je. Dah lah jumpa dekat buku teks. Buku teks sejarah Love Mizan. Buku teks kat Darling. So cakap mana tahu orang sebelum ni. Tak ada kat Darling lah. User pertama, Alia user kedua. Hanya ramai je suka dia. Tapi dia tak perasan. Dia bukan salah pasal, dia kesong je tak tu. Tapi aku okey je kalau dia couple kat Aisyah Syahira. Sebab aku okey, aku suka kat Aisyah Syahira. Jangan kahwin. KB okey? Buat apa? Aku tak yang KB ke kat Aisyah Syahira Kat lagi? Aisyah lah. Okey. Lagi sweet ke? Aku lagi suka daripada selesai je lah. Aku sedih kalau dia berdekat ni. Macam dia pun Dia tu tahu ada family kan? dia pun tu pasangan harapan je. Pasangan harapan macam Asyad dengan kau. Suraya. Ya. Pasangan harapan mak tak weh. Ada siap jumpa parent masing-masing weh. Kau tahu pasangan harapan. Yang dimusnahkan oleh mak tak sendiri. Asyik tak kenapa pula weh. Let dia. Kak Asyik, Kak Suraya kenal? Tak. Dua-dua tak kenapa. Sebab dia pasangan harapan. Ha. Masih diorang kahwin tak? Amin. Amin. Tak sesuai ya? Dia soalan kat sana. Tak Suraya dengan Asyik. Tak sesuai. Sesuai. Sesuai betul tu? Awal-awal dulu nampak tak sesuai. Dia macam, ni. Tapi lalu macam boleh nampak. Okey. Apa yang sesuai? Aku buat KB dengan Kak Aisyah sesuai. Sweet, okey. Ingat lagi budak waktu tu cerita. Waktu perempuan lah, waktu perempuan. Lalu ada cerita Kak Aisyah alam main lalu kat kelas perempuan. Kelas apa tu? Perempuan. Lalu kelas perempuan. Dia akan apa dah? Macam budak lagi kelas waktu kena gini gitu. Lepas tu Kak Aisyah akan dah tutup pintu. Comel. Sorry lah, tapi bagi aku apa? Apa nama yang dah keluar tu? Kak Amali dengan Umar Hani pun sesuai. Sebab Kak Amali macam dia dah keluar. Tu dia pendek. Umar Hani pula sekarang dah tinggi sama saja. Macam comel. Comel. Tinggi dah ke? Tinggi dah lah. Ya. Dia nampak dia pendek tapi sikit je. Tinggi. Hang dengan siapa bila? Tak siapa. Sesuai dengan YG semua. Tapi aku tak ambil Amy. Ketika itu aku tak ambil Amy. Sesuai dengan YG. Comel sekali. Macam Apa sesuai dengan Farin? Dia tak sesuai dengan aku. Dia sesuai dengan Farin. Dia tak dapat je benda ni dengan aku. Aku nampak spark dia benda dengan Farin. Aku berharapkan dia berdua weh. Apa lagi? Apa ya benda kapal dia bercerita? Airat ke? Kadang-kadang dia tak sesuai lah.
jaga susah nak bocor. Terus dia ingat dia kamu untuk ni. Aku tak okey dia dengan aku okey dengan bocor. Aku tak ada lebih tapi sesuai lah. Ni. Ambil kapan? Asyik selesai umrah. Aku selesai rumah. Betul. Baikku. Girlfriend balik iman tak serang ke dia. Dia masih cakap awak ni. Ni. Dia rasa dia harus cakap awak ni. Harus serang. Tak. Aku dah. Ya. Aku dah asal. Adik Hasham? Tak. Aku dah asal. Aku tak dapat serang ke sepak. Dia pun kerja. Tapi aku tak asal sepak dia. Lagi nak wajib. Okey, balik aku. Awak dulu kita sesuai dengan Dayan berbanding dengan Adam. Apa LP dulu Adam. Adam belum dia? Adam lah. Adam. Bukan. Mungkin. Ada apa? Tahu. Dengan Adam lah. Dapat dah 16 minit. Haifah sesuai dengan dia. Tak. Kenapa tak? Apa tak lagi buat Aziz? Aku tak tahu. Aku tak boleh lah dia berdua ni. Apa tu? Sebelum ni kan? Aku tahu. Tadi kan dia je. Okay. Baiklah. Semua soalan Zahira. Tu hui. Lama ya besar. Daripada orang ni sweet tau. Sweet gila weh. Buat this tu belanja tu. Aku dengar je. Aku dengar cerita daripada both of them. Aku approve je mereka. Mereka sweet gila. Dan sekarang ni Poin Zahira ni orang lain. Tapi dia just tak nak kawan tu masih lagi yang Zahira. Apa ya? Dayana sesuai. Dayana, Iman. Iman Dayana. Tak tahu tu. Melayu. Ya? Tahu tak? Melayu. Tak tahu. Sisi. Dah. Tak tahu tu. Yang layak tu. Banyak. Tak tahu. Tahu tak aku tak sedar dia. Apa lagi? Satu. Ada. Altan Camp. Dia tak kisah. Aku tadi kan tak kisah. Dia macam ada orang yang memang sesuai. Kalau susah saya pun susah. Maksud aku kawan ni teruk, kawan ni bagus. Tapi ada yang memang sesuai. Tapi Aisyatun dia boleh dengan sociality dia. Tu lah paling minimum, paling sikit peratus dia sesuai dengan sociality. Ale. Ada. Mereka ada dengan Razin. Ya. Kita tak ada bukan apa. Ni bagi aku. Ada Mariam. Bagi aku Mariam dengan Razin tu sesuai. Mariam Saif. Tak apa. Mariam dengan Saif sebab Mariam dengan Razin dia macam dia sesuai tapi dia kena force sikit. Walaupun dia dari segi rupa dia sesuai. Tapi Mariam dengan Saif ni dia macam memang naturally sesuai. Kalhan. Ha? Kalhan rasa? Masa apa? Sabar aku mencari dulu ha. Rider. Wih, rasa Nas dengan kata susah. Patah kan Syaitan? Tak, ini dah sepatah macam terbaik.
Aku suka Zahir. Siapa lagi? Ni 20 minit weh. Malahang kan? Malahang dia rasa wakak lah. Aku tak rasa bisa wakak. Tak kelas. Siapa? Macam apa saya sama? Ish, apa budget? Oh, aku tak tahu. Sebenarnya kalau aku ni aku teringat dekat dekat Diana. Sebab waktu selalu usik je. Ya. Dia dah duduk OT ke? Tak, tapi dia waktu selalu usik je. Dia je kan cakap orang usik tu layan. Aku suka lah orang yang layan. Orang layan lah. Kalau tak layan, tak terdekat. Kalau tak layan, tak dekat. Tapi itulah, aku punya layan ni, aku cepat sikit. Masa berdiri. Kena sekali rosak Anwar, terus tak yalah bagi kita. Kena panggil ke? Tak nak kena panggil. Kau selalu buat ceramah. Aku kan lambat menghafal. Tapi juga ajak aku buat modal. Sebab aku lambat. Cuba menolong. Tapi Ustaz Anwar kata, benda yang jadi penghalangku adalah couple. Aku macam, boyfriend aku tengah tolong aku sekarang ni. Padahal dia dah pecah. So aku buat ajak lah break. Sebab Jadi kita apa-apa tu? Dia tak nak. dia macam, kenapa pula? So macam, tak apalah, bye-bye. Tak apa, kita lagi je. Aku nyanyi, aku balik-balik asal tu. Aku macam, kuatlah. Aku dah nampak miss call. Dia call aku dah pun. Aku call, macam wis. Aku pun, saya dia angkat. So dia, suka, pun. Salam, jom break. Mesti macam, awak. Apalah, jom break lah. Kita tak apa-apa, tak apa ni. Bye-bye. Tak, aku berbual sama dia. Tapi aku semok dengan dia tu. Sebab dia terlalu bagi kat aku terlalu banyak attention. Aku tak suka. Payahlah. Tak, bayangkan aku tak ada tidur je pun. Aku bagi tahu dia tak ada tidur. Dia dah call dah. Sebab dia terlalu selalu call. Aku balik je, aku call dengan dia. Padahal aku tak call ibu aku. Macam dia terlalu mengganggu. Dia selalu ajak tu. Lepas tu, kalau aku call dengan dia, mesti dia ajak kau sampai lewat malam. Macam tu dah, tidur lagi. Macam, aku kalau aku tak mau call, macam fight macam biasa, macam sebelum tidur kan, macam malam. Tu je. Lepas tu dia call tau. Aku rasa semua. Lepas tu kalau aku balik prep je, mesti ada miss call pada dia. Check berlambak. So aku rasa semua. So aku macam, aku tak boleh hidup macam tu. Aku nak orang yang Alhamdulillah. Aku nak Alhamdulillah tu je. Yang memang tak pandang aku pun. Tapi macam, tak pandang aku terus. Tapi janganlah sampai macam tu, faham tak? Macam dia nak, tapi dia tahan diri. Aku nak yang tahan diri. Iman? Tengok mata dia, aku takut je. Aku kalau aku nak kaput, tutup mata dia. Mata wakam. Iman tu joget. Tak suka. Mata dia buat aku nampak macam aku tengok kapal yang katok. Alah, asal dia macam katok. Tak asal dia mata dia macam katok. So kita rasa masa tu kau boleh. Aku takut tengok mata dia. Sesuai ke dia? Sebab 11 lah. Awaknya dia, tapi kita tak suka dia. Dia hanya orang yang kita boleh minat secara visual, secara achievement. Tapi kita takkan crush betul-betul dia tu ya. Sebab dia sesuai dengan Auni je. Okay, kita dah spend kat sini 24 minit. So siapa yang view video ni akan tahu segala benda pasal mata. Aku akan cover dengan hang. Apa tu? Tak kenal aku ingat aku pindah hari mata. Hanya aku tak suka kamera ni sebab dia menipu. Dia buat aku nampak lawa.
Ingat waktu kita terbalik dari pokok. Betul Zat lalu. Betul kita cek call dia. Lepas kita bawa tak cek call. Tak tengok dia. Ya. Aku tak ingat apa lepas kita ada apa jadi. Tu dia tengok balik. Betul. Aku tak ingat. Situ. Oh. Kita bawa dari pokok. Saya baru balik dari Serang. Dia biar tak balik. Kalau kau tak boleh, kita nak tahu pun kita nak macam mana. Cuba tengok. Betul. Main tablet apa? Main tablet? Kau tahu semalam? Tak ingatlah budak-budak besar tu lah. Itu dah budak yang hanya adik tu. Mana? Yang pakai baju warna biru yang belah sini, yang tinggi. Okey, cerita semalam. Lepas malam kita ingat bila. Tapi dia ni pada besar-besar sikit. Duduk form bapa tu. Tak ingat. Dia lalu. Betul, dia lalu saja. Betul. Oi, bapa betul. Perempuan? Ya Allah. Form tu lah? Lepas tu semalam waktu naik tangga kot. Naik tangga tu. Ada orang tu nak selanggar kita kot. Tak ingat apa jadi tapi lepas waktu sampai ke satu peringkat tu macam busuk gila orang cakap apa. Kita tak tahu dia dengar tak dia punya memang bersih macam ni. Amira je bukan. Khairah pun tak tahu. Tapi dia pun sebab Ain tak bau. Tapi dia bau lelaki pun bau. Hanya masuk bilik hijau ni. Bau nak mati. Bukan sekadar perempuan. Betul dah dapat. Oh, saya bau. Chemistry dia belum nak bau. Bau kan chemistry. Aduh. Sebab ni aku rasa tak ada nak pakai perfume Apple. Bukan. Apa yang perfume aku baca dalam Pak Zeki tu? Vanilla. Bukan. Honeydew. Aku nak pakai je aku macam macam tu lah. Diam lah bau ni Dia bau apa ni. Habis tu rambut dia macam isu. Okay, dah 27. Bye-bye. No. Alright. Sikit sekarang berapa? Okay, jom kita petak pasal kita buat pula. Balik esok. Mana kasut kita? Selang-selang je. Macam something. Kita ada iPad tau. Tak apa. Paper aku dekatnya penuh. Riak Mim tu Ya? Mim. Mim lah? Dan dia duduk kat sini, lepas tu dia pegang. Atas-atas kita lah. Jadi Jesus. Okay, sekarang ni kalau aku nak pergi buat kita meet, so aku kena menjaga sikit. Boleh ke? Boleh. Boleh? Boleh. Aku Niki. Apa je yang tak boleh untuk aku? Selama ni bukan Hamai marah. Kita pergi gelak. Kalau kita pergi gelak. Kalau pergi gelak? Oh, aku marah bila aku malas. Bila aku malas, lepas tu orang buat benda tu, aku rasa macam marah macam, kenapa dia buat, kenapa aku tak buat? Dah lah tak ajak aku. Weh, Hasan nanti akan kalau aku bagi ke hang akaun YouTube aku, hang akan tengok video kita.
Nanti bila kita dah besar. Kalau bosan. Kalau bosan. Lah kau menangis. Niki. Agak gelak. Aduh. Dah masuk sekolah ni. Tengok video-video sampai kemucuk. Dia betul. Oh, lebih. Waktu tu form 3 bukan form 2. Tu form ada kita buat aktiviti. Start form 2. Kalau tak ambil lagi gila bapak dah mahu. Nak sakit punggung gila. Apa pergi tu? Bye-bye. Kau tak main ikut aku lah? Betul. Bye. Bye Bila. Okay, sudah dah tinggalkan aku. Sekarang ni, aku dah akan tutup phone sebab aku dah sampai Budak Akademik. Bye-bye.